Relax. Gulung sampai bawah pam. Ikan ke cai? Panggah benar sampah coy. Nampak ekor lah. Oh lagi. Untuk ikan dah timbul dari jauh. Ada kesian kawan aku. Ya, cai dengkul lumus. Ya. Jaga tolor pecah bang. Dia ada penambahan sampah sikit. Teruk benar. Teruk benar masa. Tengok. Bodoh sampah-sampah ikut. Kita tengok. Ikan ni bila dapat paduk sampah dia diam je. Oh tu dia. Kita rakam player ke. Player penat dah. Oh, baru ada lanjutan. Oh, nampak ikannya. Oh, lengur. Bodohnya Bem. Tak payah macam Bem. Menyusahkan. Ya. Alah, dengan sampah-sampah padu memang lah. Dah detik je. Besar juga. Nak ambil ikan. Ui, besar juga coy. Ni. Tengok mulut kuat. Tengok lu mulut kuat ke tak? Solid ke tak? Alhamdulillah. Wih, kena sikit. Banyak. Banyak. Kau nak ganci mulut lah? Banyak kan kena kan? Angkat je. Pendebup dia tu. Nak ganci ke? Nak leg grip je? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ni? Diam. Tambah? Dah. Mantap saudara. Menggunakan Setiga dan Exoga. Padu.